Okey, baik. Kita dah masuk hari tu bab isti'azah. Isti'azah ni ialah dipanggil minta perlindungan. Kadang-kadang disebut sebagai al-isti'azah. Dia kalau ikut syarak, salah sebut al-isti'azah, salah tu. Dia sebut al-isti'azah. Al-isti'azah. Lam tu kena hidupkan. Pasal alif tu alif wasal. Alif wasal dia tidak terima baris selama-lama. Sampai kiamat dia tak boleh terima baris. Kalau sebelum dia mati, selepas dia mati, sebelum dia tu kena dihidupkan. Al-isti'azah tu tak boleh, salah tu. Tapi kita bercakap biasalah kan. Tidaklah sampai tak berdosa. Tapi dia sudut kaedah nahwunya tak betul. Dia kena al-isti'azah. Lam tu kena hidupkan. Al-isti'azah. Kadang-kadang disebut sebagai al-isti'azah, kadang-kadang disebut sebagai ta'awuz. Sama lah. Dua perkataan yang memberi arti yang lebih kurang sama. Dua-dua merujuk kepada mohon perlindungan Allah Ta'ala. Al-isti'azah ialah kita mohon perlindungan daripada Allah Ta'ala. Boleh? Atau boleh sebut sebagai ta'awuz. Dia satu perkataan yang amat penting. Dan Nabi SAW meminta perlindungan daripada Allah Ta'ala daripada 3 perkara. Pertama ialah daripada syaitan. Ini sebahagian besar daripada kehidupan Nabi. Nombor 1 Nabi minta perlindungan ialah daripada syaitan. Setiap masa. Nanti saya akan sebutlah. Yang kedua juga Nabi minta perlindungan daripada kejahatan makhluknya yang lain, terutama manusia. Ni makhluk zahir-zahir ni. Nampak? Dan yang ketiga, Nabi minta perlindungan daripada kejahatan diri sendiri. 3 benda ni tuan-tuan adalah satu bentuk perlindungan yang Nabi mohon daripada Allah Ta'ala. Nombor 1 paling besar ialah minta perlindungan daripada syaitan. Dan lafaz yang kita biasa dengar ialah a'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Itu paling biasa lah. Paling biasa. Baik, saya nak baca ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Saya nak cari ayat yang pasal baca Quran. Mana yang baca Quran? Ni dia. Itu biar dulu, itu kemudian. Pasal bila sebut auzubillah ni, saya nak relate nombor 1 ketika baca Quran. Baik, surah An-Nahl ayat 98. Allah Ta'ala kata, fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala kata, bila kamu membaca Quran, adalah kamu beristi'azah dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Nanti saya akan hurailah apa maknanya. Innahu laisa lahu sultan 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan tidak mempunyai kuasa ke atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang sentiasa bertawakal kepada Tuhan mereka. Nampak? Allah Ta'ala suruh kita bila baca Quran berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan. Dan syaitan ini Allah Ta'ala beritahu dia tidak mempunyai apa-apa kuasa, terutama kepada orang yang beriman dan orang yang sentiasa bertawakal kepada Tuhan. Baik. Jadi cerita bila kita nak baca Quran, Allah Ta'ala suruh kita isti'azah. Isti'azah. Apa makna isti'azah? Minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Isti'azah ni tuan-tuan, bila nak baca Quran, dia ada berapa lafaz? Banyak lafaz. Banyak lafaz. Ada berbelah-belah lafaz yang diriwayatkan, sebahagiannya daripada Nabi dan sebahagiannya juga daripada amalan salafus salih. Yang paling tepat 4 lah. Yang diriwayatkan daripada Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, dan juga ada berkaitan dengan ayat